semua, Assalamualaikum. Bersama kembali dengan Yana di YouTube channel Yana Riz. Okey, hari ni sepatutnya aku nak show korang cara aku belajar daripada TikTok ataupun YouTube untuk buat kuih suji yang simple. Bahan-bahan dia pun simple tau korang. So kalau siapa-siapa yang nak buat untuk raya ke untuk makan sesuatu, korang boleh tengok kat video aku sekarang ni. Sebab aku dah beruli tepung dia, tapi kalau kalian yang nak cuba, kalian boleh tengok kat YouTube channel aku sekarang lah. So bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat kuih suji adalah korang perlu minyak sapi gigi barbecue, QBB, bukan barbecue, QBB, minyak sapi gigi. Korang boleh dapat kat mana-mana kedai ataupun kedai kek ya. Dan bahan kedua dia memang senang kan, korang pasti nak cuba. Budak-budak pun korang bisa buat. Icing sugar ni kedai kek, kedai mana-mana korang boleh dapat. Dan lagi satu, plain flour ataupun tepung gandum. Tepung gandum ataupun plain flour korang boleh dapat di mana-mana kedai kek ataupun kedai biasa. So buatlah jika korang nak meniaga, nak jual kuih raya yang simple, korang boleh try buat kuih suji ni. Sekiranya korang nak letak inti kat dalam, korang boleh menggunakan kacang, nanas ataupun kelapa. Korang nak buat style korang tak coklat pun boleh di dalam. Tapi janganlah coklat yang rasa cair-cair, coklat yang ketul-ketul mungkin tak. Lepas tu kalau korang nak buat bermacam-macam, korang boleh campur colour-colour supaya orang tengok nak makan sedap. Dan jika lah korang punya kuih suji tu korang nak buat macam korang boleh letak kunafa kat dalam. Lepas tu korang boleh cerup korang suji tu dengan coklat macam-macam coklat. Korang nak cerup dengan coklat pistachio pun sedap. Boleh ni So sekarang aku tengah buat uli kasi bulat. Sebab aku dah siap. Okay, so aku akan show korang. Ini dia tepung yang aku dah siap untuk buat kuih suji. Cuma dengan 3 bahan je korang. Korang boleh guna gula icing ataupun gula halus pun boleh untuk nak buat kuih suji ni. Lepas tu dah siap, korang bulat-bulat je lah macam aku buat ni. Ni pasal aku nak siap sedia, malas nak tunggu lama, aku bulat-bulatkan dulu. Tapi bila dah siap nanti tinggal kita masuk ke loyang, kita bakar. So korang tanya aku apa yang boleh korang pakai. Oven boleh, microwave tak boleh. Tapi oven ataupun dapur arang ke dapur apa-apa boleh untuk bakar. Dan air fryer pun boleh. Sebab air fryer ada suhu ya. Kalau korang yang masa tak ada oven, korang boleh pakai air fryer. Air fryer apa? Air fryer tu yang masa orang selalu malas nak menggunakan api untuk macam goreng ayam ke goreng apa. Dan kadang-kadang kita guna api ni nak kena tak minyak goreng ayam. Tapi kalau air fryer tak perlu minyak. Jadi itu yang sekarang aku pakai. Tak perlu sapu minyak apa semua, tak perlu. So dah bikin bulat-bulat, letak kat dulang dan terus nanti kita tengok dia menjadi ke tak. Ni sekarang saya tengah bulat-bulatkan kuih ni. Kadang kita asalkan kita lagipun aku nak cerita, korang tahun raya ni korang ada buat fashion rambut tebal ke tak? Saya nak gunting rambut saya, walaupun tak selawa cantik yang orang sangka, tapi alhamdulillah lah. Sebab saya banyak orang pun tak suka saya potong rambut.
kata sayang sih. Tapi kerana rambut saya banyak rosak, kita ni harus jaga penampilan kita ya, kawan-kawan. Kalau korang nak rambut korang sihat, korang kena buang rambut korang yang rosak. Sepertinya rambut saya yang rosak tu rambut apa tu korang? Yang colour, yang ribbon. Jadi selepas saya dah bertekad tak nak colour, tak nak ribbon, jadi kita akan buang rambut tu dan kita melalui dengan rambut hitam. Sebab kemungkinan dengan izin Allah, tak tahu kita nak berhijab ke kan. Kadang-kadang manusia ni boleh berubah hati, boleh senang. Tapi kalau dah berhijab, janganlah buka hijab korang ni macam pakai buka macam main. Macam ibarat korang main agama, korang masuk agama, keluar agama, masuk agama, keluar agama. Tak mu ya kawan-kawan. So kita tunggu yang air fryer tu tengah masak. Tengok saya bulat-bulatkan pula je ikut cita rasa korang, sambil menunggu yang kat dalam microwave tu tengah bakar baru dia sedap tu korang. Tak tahulah boleh dapat berapa banyak kalau tak banyak, tak apa, yang penting kita baru mula nak cuba buat. Dia senang dan simple korang, cuma bulat. So kita bulat. Sekejap lagi kita nak sambung lagi, tengok sikit kemas pun kita nak keluar. Untuk apa? Untuk supaya raya tak banyak kerja ya kawan. Kalau habis buat sekarang, kita buat sekarang, jangan tunggu. Korang raya tak perlu nak banyak belanja ya korang. Apa yang seadanya dah bersyukur. Macam saya tahun ni saya tengok ada orang lah suka sangat tukar perabot baru, suka cat rumah, suka beli barang perhiasan untuk rumah dorang. Daripada saya seadanya. Lampu lalit pun dekat 4 tahun segitu. Lama tau, 3 tahun gitu. 3 tahun gitu lampu lalit dia. Masih juga boleh bertahan sampai sekarang. Lagi rumah ni tak perlu cat lah saya nak cat, tapi macam saya cakap, korang tak perlulah nak dia dengan banyak barang, dengan barang baru, produk baru untuk akhir raya. Tak perlu ya korang. Sederhana sudah cukup. So tahun ni raya saya tak cat rumah, tak apa, cuma hias cantik-cantik dah boleh. Bersihkan rumah. Jadi tetamu mesti datang tengok rumah korang bersih, wangi. Itu important ni kawan-kawan. So kita bulat-bulat. So alamak, kalau kalian korang tanya aku bila nak siap kuilan tu, tunggu dia bunyi ting baru boleh kita angkat. Tapi kalau saya kita tak bunyi ting, korang jangan angkat. Dengar tu, saya cakap dah bunyi ting. So sambil kita tunggu kejap, kita settlekan kita punya bulat-bulat kuih ni. Tak perlu korang tak banyak-banyak. Nanti kan mempat sangat korang punya kuih ni. Okey, jom aku nak share korang yang dah siap ni kuih sikit. Menjadi korang semua dengan 3 bahan. Korangnya microwave tak perlukan letak. Air fryer korang tak perlu letakkan butter atau apa tau. Sebab kuih suji ni bukan cookies. Kalau cookies korang nak kena ada minyak. Tapi kuih suji tak perlu. So bila dia dah jadi macam ni, korang buat lagi tu, korang boleh lah letak lagi kat dalam. Ya. Tak susun.
Nanti kalau korang nak aku buat lagi, saya buat lagi, korang komen kat bawah. Okay, kita boleh buat lagi video buat cara suji. Macam mana nak uli, macam mana nak tak tepung, tak icing sugar, daripada mana-mana. Yelah, korang kadang-kadang pening kepala, tak tahu macam mana nak letak. Nak buat kan, sebab dia menjadi ayam tadi. So korang letak darjah Celsius dia 180 ataupun anggaran 160 ke 180. Dan berapa minit? 20 minit. Dan korang kena letak 150 gram tepung ghee. Tak perlu banyak-banyak. Minyak sapi ghee QBB. Dan juga letak gula icing anggaran 2 cawan ataupun 3 cawan. Korang boleh makan. Rasa dia manis, dah sedap. Sebab pakai icing sugar lagi sedap. Korang pakai gula biasa manis sangat. Lepas tu korang bakar lah 20 minit. Lepas tu tepung dalam 3 cawan. Tapi pada saya korang tengok lah seberapa banyak korang punya bahan tu. So kita akan siap. Tak sabarnya kawan-kawan. Okay, korang nampak ni. So banyak lah yang saya lihat kat YouTube ataupun TikTok ataupun satu orang YouTube korang letak sedikit icing sugar. Tapi janganlah macam dorang terlebih banyak icing sugar. So like I nak sugar kadang-kadang kita kena jaga kebanyakkan kita ya korang kan. Jatuh pula. So ni saya tak perlukan pakai gula lah. Sugar kan dia biasa-biasa dah boleh. So kita guna ni. Okay kawan-kawan. So jadi dia seperti ini. Seperti ni, seperti mana? Sebab dia tak mencair. So kita tunggu nanti baru kita makan lagi kan. Dan kalau korang dah buat kuih suji 3 bahan saja melalui QBB, minyak sapi, icing sugar ataupun gula custard ataupun gula halus dan tepung gandum plain flour. Rezekinya korang nak rasa lebih sedap seperti apa yang saya buat, korang boleh letak vanilla essence untuk merasakan vanilla dia. Korang boleh buat dan ingat tangan cuci setiap masa untuk bersihkan kuih-kuih korang. Dan jika korang dah buat, komen dah. Okay, see you on my next video. Bye bye korang.